Assalamualaikum. Salam sejahtera, selamat pagi and good morning. Sekarang kita berada di dah sampai kepada Tapping dari stesen bas Tapping. Di belakang sana adalah bas Tapping, stesen bas Tapping. Sekarang kita pergi berjalan menuju ke Pekan. Sini nak dari sini pun boleh menuju ke tempat makan. Ya Allah, laparnya pula. Inilah bahan ni. Wih, ni basikal Tapping yang kami cari-cari tu. Hari ni ada event basikal punya kat sini ni. Nanti saya nak pergi dulu. 14% dia. Patut tu. Masih ralat tak dapat basikal kat sini. Program eksplorasi Sebelum Tong. Sebelum Tong. Masih boleh lintas? Mana tahu saya tak satu ni. Ambul. Tak ada awak. Kita ingat nak pergi belah ke kanan. Kanan lah naik ke jambatan. Rabuk dah tak nak. Oh, panas ni. Tapi patut saya rasa dia tak kena. Kita jalan apa dia? Kita dah tu kat mana? Buat kerja aku. Okey, ada orang tak berhenti. Okey, ni McD Tipin. McD Taman Tasik Tipin. Tak ada rumput dia. Ni medan makan dekat bahagian apa tu? Kalau dari sini kita naik atas. Betul lah. Tak, kita pusing clockwise lah. Run. Charity run. Oh, tak ada. Ni charity run. November. Depan. Ni lah kajian Tapping. Bila? 135 sampai 9. Bapak. Ni dah bila dulu. Bukanlah, ni 29 November, 30 November. Apa dia aku tak tahu. Black Boy Sky Elite. Oh ni train. Return trip. Oh ni pasal coach basikal je dah. Hampir. Coach basikal. Coach kereta api. Jalan terus je lah. Nanti kita pusing ke sana. Tapi saya ambil gambar tu dia ikut sini. Sini kang video kang salah balik. Ya, kita Tapi Kenapa kena jalan ni? habis ada rumput kot, sambat sikit. Tak ada panas sangat. Tak panas tu. Itu lagi dia lantak tu panas. Nanti kan kita lentas sana. Federated Malayan State MS. Hari ya, air sungai ya. Air sungai dah penuh lah. Okey. Oh, nak ambil gambar pakai kamera. Saya pun malas. Buat video je. Sekarang kita berada di tepi Tasik Tapin. Ni kecil. Mana? Ada angsa jatuh kat kamu. Angsa jatuh. Angsa. Nanti di mana ni ada acara ambil foto, ambil gambar burung dekat Anjura Zoo Tipin. Ikan. Kura-kura. Oh, apa tu mana tahu? Kura-kura. Kau tengok gila tak gila. Sebelah 26. Tak tahu nampak silah. Ni dekat makan hari ni. Kami program makan nasi minang. Suka berjalan kaki keliling Taman Tasik Tapin.
Nanti kita naik atas tu. Ada jembatan, ada tebing tu. Sebang sana. Dan Brunei dan Tionghoa Perak Utara. Ni ibaratnya macam kami jalan-jalan lancung kat overseas lah, tempat sejuk. Tempat sejuk. Walaupun government bagi peluh. Oh, Honda Beat. Ada orang pakai Honda Beat. Ada Honda Beat ni. Albina. Ada orang berpayung. Oh, kamar dia. Jeti Jubilee Perak. I don't know what the hell it is. Oh, ni. Oh, ada cara ambil gambar. Oh. Oh, gano demo. Oh, ni baru house. Sedih. Mabuk dengan tengah ni. Depan ni yang tengah-tengah tu dia macam pagoda. Ha, ni basikal untuk disewa. Tapi badan kecil pun ni lah, badan tinggi macam konti ke lah. Ha. Nak kayu tak boleh. Ha. Kau ni tu sana tu nampak tu yang ada. Tasik Duyung, Tasik Dayung tu. Mana mandi dia tu ni. Ni bisi ponggang ni. Ha, dia butuh renovasi benda ni. Ni sedang penuh nasi. Ha, tu island tu. Uish. Tak tahu apa. Bersuak tu. Ni kau bersuak ni beruk. Kita bersuak tengah hari ni kita makan spacing. Oh, tunggu hari ni. Banyak lemak macam ni. Baik dah. Ni berjalan bukan lemak je pecah. Dapat kaki pecah.
Ni dah rebah, menyembah bumi, tapi masih hidup. Ni pun sama, menyembah bumi dah pupuk, tapi masih hidup. Yang tu dah bertongkat. Okay, kita akan belok ke kiri. Tu apa tu? Pokok ke? Buaya. Awak ni mulut pokok. Dah. Ha? Dia mabuk lagu, selagu. Dia jalan-jalan. Inilah pemandangan. Tadi atas jambatan tadi. Jambatan ni. Bukan jambatan sebenarnya, ini tambak. Tambak. Ni alin. Tambakan. Biawak berenang-renang ke sepian. Tu biawak lagi. Nampak biawak? Oh. Avenue of Bamboo. Siapa yang tak pernah masuk jalan-jalan kat dalam nasi ini? Tengok ke sini. Wah. Ini kanan ikut. Ni nak. Daun. Burung raja udang. Burung pekaka. Ya dalam tu lah kata. Burung pekaka. 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 Dia pun tak boleh tengok. Pekaka. Ada dah kamu. Ni view ni. Nampak jambatan ni? Banyak. Apa dari situ? Ni. Cakap situ. Mana jambatan? Sana dia sana. Di jambatan tu. Tak boleh. Buat. Nak berapa? Sana banyak bangau. Nampak. Kuala dia Sungai Perak je. Apa sini? Ni tu. Dia mati situ jalan je. Kau patah balik je. Lalu ikut 4 kapal lagi. Dapat. Kita pergi sampai. Nampak patah balik je. Nampak ni tempat patah balik pasal jalan ni mati situ je. Ni mau kita pergi makan kali ni. Air cenduk yang sari ada. Allah. Pergi kat tepi sana, kita asyik online. Baca cerita saya.
Apa bapak adik? So, lain ni. Besok sangat lah tu. Tentu nak kereta api. Tak pun motor. Tak pun kereta. Dia tak balik bas. Oh, itu besok. Tapi pun mesti kau kena besok. Oh. Dia nak kasi kau ada ke? Dia sama kasih tu. Tapi kena awet kan? Boleh pakai dia beza. Dia pakai soslet. Dah gila apa nak pakai baju meeting dengan soslet. Bukan, t-shirt ada baju kat rumah. Tak ada panas. Baju kerja tu boleh buat gitu. Dia pakai jaket tu boleh. Hoodie yang ada hood tu. Oh, saya nak tinggal lah. Oh, dah fikir pasal lipat lah. Lagi struknya. Kalau lepas dia pasal lipat lah. Oh, tengok pangau ni. Ni kalau buat bilah jahit sana. Tak takut pun dengan kita. Macam patut pun. Ada sekali buat bilah kan sini lah. Betul ni. Oh, avenue of lagi strongnya. Bungur. Lagi strongnya of Los Raja ni. Mana pak tadi? Tak tahu je. Oh, ini kita boleh tengok keluar depan lah. Tapi dia jauh sikit. Dekat tempat yang orang ambil. Apa dia? Yang ada Ras, saya tak kasi kau cakap I. dia. Saya nak kasi kau tepi. Kan dia tepi. Wah, ni boleh tu. Tui. Ikan ni tak mahu. Alah, tadi tu saya beli 1000 sikar lagi. Tadi lelaki tu tengok motor. Yang lelaki yang naik motor je kan. Yang tu ada orang jeli. Dah apa? Ni ada motor lain apa lah. Di seberang sana adalah sebuah bandar yang terlalu asing bagi kita. Di sana adalah kehijauan yang meletak di alam. Ada kepala saya nak tengok tu. Ni, dia mau tengok kat ni. Tu orang tu jalan. Yelah, nanti patah balik lah. Ada boleh pergi lah. Memang dia habis situ je. Boleh. Oh. Mana kalau dia macam tu je ni? Dia pergi belah sana. Kan sampai kat pokok je. Tak, mana boleh sampai sana? Sana ada nasi. Oh, dia pergi sana lah. Nak naik batas tu boleh kok. Anak dia pasal dia pasal. Ha. Ni dia lalu tak? Memang ni sampai depan tu je. Boleh ada kat sana. Wah, you ikut. Oh, ni dia pasal. Dah awal patah balik awal saya ingat nak pergi sampai ujung tu tadi. Dia awal dah patah balik. Anak saya dah di kali tu tak? Nama apa? Oh, tu. Tu boleh jalan tu kan? Tak apa. Ni air beku. Cantiknya. Oh, ke sana. Kamu yang patah balik weh. Air hijau. Jalan ni atas. Ya, kita banyak buah pokok. Ingat aku zaman nak pergi bawah. Yelah, orang-orang minum buah pokok tu. Oh, ikut. Awak cakap, saya ulang balik. Wah, tu. Itu negara. Tahu dah. Itu Tepin. Burung. Mana? Kelang terbang bebas. Ada apa lari malam tu ada tu. Kan? Tu yang ambil gambar tu, fotografi ni kontes. Ambil gambar burung. Ada malam dia nak kan dalam zoo. Birding. Zoo typing. Saya nak masuk tapi masih segan pulak. Dia pendek. Ini pasal lagi.
Ha kan, motor balik. Kita sampai depan dulu ni. Tengok pasal muntah lagi. Ini pun patah balik kot ni. Hmm. Aku boleh pergi sana lepas jalan ni. Pergi lah. Takut sampai mana. Tu orang patah balik juga. Memang lah. Sampai mana jalan tu. Kau kena masuk zon tepi nak dah. Okay, jalan ni melengkung. Bukit Larut. Bukit Lalut. Apa dia? Kenapa? Kenapa? Saya pun teringin juga nak lalu ni. Kalau ada monyet. Maknanya kalau saya tak boleh pergi taman alam. Taman alam. Kalau monyet dalam kandang tak apa. Ya. Taman alam Kuala Selangor. Itu saya jaga sini. Saya ada pokok. Pokok tu rendang. Atas pokok tu penuh dengan ungka. Itu jawab dia. Siamang. Yang warna hitam tu ada tempat putih sikit tu. Saya seorang ni. Lepas tu hutan ni. Lepas tu jumpa biawak. Biawak sebesar-besar komodo tu. Mana? Tak monyet nyaman. Biawak sebesar-besar komodo tu. Saya tengok risau ni nak lalu. Okay, ini dah beku. Yang ni tak beku sangat. Beku lah, air tak mengalir. Oh, kita dapat jalan. Depan lagi. Ui. Dekat yang ada pokok tu teruk tu. Macam yang ada jalan lurus. Orang banyak pak sikar tu. Oh. Ha. Tak ada rumput lagi ke? Mana ada. Sampai balik ke? Tu adalah Secluded Beach. Secluded Beach. Ni tak tahu lah kenapa. Tak lampu. Lihat bandar tepi dari seberang tasik. Awas monkey. Ha? Oh. Nampak? Macam tu. Kawasan gangguan kehidupan liar. Dilarang memberi makanan dan membuang sampah merata-rata. Ha? Monyet. Lupa nak makan apa? Oh, oh, air ni dah naik dah. Itu ambil gambar. Air sikit ni. Kena tanya apa nak ambil dia tak? Ya nak. Tak, saya jalan tu je. Saya tak apa. Tangga tak kena je. Ui, besar ni. Tengok tu bawah pokok tu. Tu. Oh. Water lizard. Water monitor. Water monitor. Monitor lizard. Saya balik ke sana. Water monitor. Ke water lizard je? Ke monitor lizard je? Water resistant. Ha? Water resistant. Ha. Benda boleh tak tahu dia orang semua semput sebelah kiri kanan tu. Dia nak dapat rambut mes tu lagi. Dia kena sound. Oh, macam. Ini awak jadi buka kot. Background muzik kau kan. Oh, dia macam ni ke apa tak? Bawa motor.
je. Ha. Ni nak kena jalan ni. Apa? Kenapa ni? Kau tengok lagi. Tu acah. Acah kehidupan. Macam ada tiga lah. Ha. Kalau dia fokus di sini, kita tengok lagi. Oh. Kalau bersikap, okey ni. Dah buat hemat kau. Tak ada, dia kata. Dia yang saya betul tu. Dia gambar. Kalau ini, bagi fokus. Hemat motor. Kau cakap tak apa, tak berat ni kan? Ha, okey. Dia kompor ke? Apa umur? Saya pakai gambar ni. Dia orang ambil gambar je. Jadi kompor. Kalau kumpul dia orang pergi ke tempat dia orang belajar lah. Macam dah nak kumpul ni. Itu photoshoot semua. Kumpul di mana kau ni? Kalau dia Usas. kalau dia betul yang tapping. Cakap kau tadi kau. Kumpul kau tadi kau. Pasti. Tu kakak-kakaknya punya ibu juga. Sanggup sewa subuh. Dengan mutar nak ambil gambar mesti. Oh. Ada dah kira function lah fotografer tu. Ni gambar budak je. Macam bagi duit juga. Upah fotografer. Ambil gambar dulu tepi. Ada orang tu. Ada orang nampak. Tu nampak lengan tu. Lutut dia. Duduk bawah tu pun terbayung. Kau nampak tak orang tu? Kan? Siku dia. Tak atas lutut. Berteduh kot. Acah MPT. Ha, dah tunjuk ke sini eh. Boleh lah nak bang ni manja. Ha, sini pun ada. Ada habis air tasik ni semua. Janda merak. Jaka rendah. Ha, tu yang warna purple tu. Janda merak. Jaka rendah Felicifolia. Ha? Ikut lah. Kalau kiri nak penghabisan. Kalau kanan sambung jalan lagi. Dah biasa. Tu yang ada tu. Oh. Pernah dulu. Ha, ni nampak main sikit. Cepat. Cepat. Nak makan kura-kura tu. Kura-kura dalam perahu, kura-kura tak tahu. Dari taman park yang besar macam ni, tu ada tempat sewa basikal. Mungkin berbaloi lah sikit kalau sewa basikal sini. Kat Kuala tu dah tak ada dah. Oh, ingat kan dia bersenam. Rupanya pakai motor e-scooter. Electric scooter. Tak guna lah. Laju-laju pun kena pakai tenaga sendiri. Banyak sekali. Tinggal yang jauh boleh kita lalu. Ni adalah main avenue lah. Taman Tasik. Lah ni main avenue. Namanya avenue. Avenue of Taman Tasik. Taiping. Kacak gila
Kacak, oh tu perempuan tu, kacak tu lelaki tu tak? Lelaki. Tu lelaki. Hai orang lelaki ke? Dia nak kacak-kacak sebenarnya. Kacak tu untuk saya. Awak untuk jelita ke? Tak pun yang macam yang jual sayur kat pasar Kuala tu. Seorang awak apa nama? Tak kenal. Tengok ada anak sungai mengalir memasuki longkang. Betul, lelaki tu di belakang kat dia. Ya kot dia. Tu budak kecil lagi tu macam Iman tau. Tak ada kan? Tak ada bukan lah. Dah dia orang mana Pahang kan? Kuantan. Kuantan Pahang tu. Ini adalah himpunan basikal-basikal sewa. Sewa kepada pengunjung. Bila kereta naskah kan semua sama je. Kalau rasa badan tu besar, konti je lah. Kaki Yang ni mungkin lah boleh kot kena naik asid tu. kaya ke tak apa. Tak payah lah. Tak nak tahu saya balik rasa kejut lah. Tu air pancut. Air inzal. Air inzal. Itu saya jalan dalam. Tu sampai ke McD. Mana ni? Dalam sana. Kiri. Oi. Jari saya dah nak lecit. Jari saya dah nak lecit. Awak lah. Saya kan tengok belakang video. Boleh dia jadi duduk lah. Next time. Dia seorang nak ride. Betul. Nak ride mana? Tak lah. Nak ride mana boleh tak sini? Ride sini lalu-lalu je lah. Tak ada ni. Dia potong rumah saya. Hah? Ui, lecit kaki dah. Kau jari kaki tu. Saya buat duduk ya, pergi lihat. Butuh. Tu. Tu ada kemah-kemah sikit. Tu pun kita isi rumput jadi. Ni adalah pokok fragrant. Bukan. Pokok macam buang sana. Tapi yang sana dia Neutarium. Nampak macam tembus padang. Tapi dah unik kan. Jom. Susul dia tepi pagar tu. Tu. Itu patutnya kedai. Ataupun tandas. Tak tahu dah air jadi tadi. Ya. Okey. Setelah letih menapok tak ada air apa tak ada ni. Akhirnya kita akan dapat duduk lihat je. Ya Allah. Ya Allah, astagfirullah. Awak nyari kat situ dia? Tu. Dia duduk kat situ ke apa? Ini terus dia. Okey lah. Kita lihat gambar dan udara menghilang kelelawar dan tak berpanjangan yang berpanjangan dia buat apa.
Okey. Okey, mari kita sambung balik perjalanan kita menuju Abadi. Kita nak balik saya naik kereta api. Sebab kereta api ni 1.14 di sini ke Kuala Lumpur. Agak-agaknya sempat sampai. Sekarang dah pukul 12.9 minit. 14. Sini. Sini dah pergi McDU. Air sedapnya kau dapat minum. Tapi tak boleh, bahaya. Kita kena jalan dulu ke sana. Boleh, tapi kita tak tentuan masa yang kita miliki untuk menyampaikan diri ke KM. Masa kita tidak membeli. Nanti kan nak jalan kaki pula daripada sini tapi ke Sembah. Allah. Ini dah lagu je. Boyang ni tak boleh dulu. Tengok. Benda aku syukur dah. Dia tiup tu. Kau balik dia. Tentera ni main drum. Kut. Drum meja ke? CBM. Okay. Kita dah sampai Pembiayaan Medi. Oh, dah 1,000. Dengan jenis ni nak taraf pergi tempat dekat awam. Ni bukan naik taraf, ini turun taraf. Nak jadi tempat letak kereta ni. Bukan naik taraf, memang tu turun taraf. Oh, tu kena Cina. Jalan singa. Ni drum. Ayo. Nak beli kopi di sini lah, Miti. Naik mana ni? Oh. Balik bas terang tu. Hah? Betul? Balik bas berapa? Satu je kan? Ada tak fikir? Balik bas je lah. Hah? 40. Nak naik van ni? Tak, dia sekarang naik van. Sebab uang saya sepeda lah. Mana-mana dah paling tempat lah. Mana tu mana? Kalau naik van boleh cycle. Kalau naik kereta api tak boleh cycle. Tak apa juga pasal. Kita akan kembali naik van. Bukan ini van ke Batu Purau. Ini salah satu dua ni. Ni silver ni. Ini adalah ke sana je. Sembah kereta. Nampak mana? Kita bentar. Nampak air pun. Ni van kita.
Suruh dia naik lah. Suruh dia naik lah. Ini ya. Suruh dia naik. Ada seorang suruh dia naik lah. Nanti dulu. Okay, nanti sambung ni. Baik, tak apa dah. Pandangkan kita dah sampai sini. Kita ikut tamat lah. Sebab tak ada rakaman untuk balik Kuala Maleh. Sebab kita akan naik bas kita, van kita untuk ke Pulau Gangsar. RM8 tu Kupang tambang macam biasa. Okey. Berjumpa lagi di lain adventure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.